Pernah tak anda terfikir, macam mana kalau ada AI yang hanya belajar daripada nota dan dokumen anda saja? Hari ini kita nak kenal dengan Notebook LM, satu alat dari Google yang betul-betul boleh buat macam tu. Kita semua tahu macam mana rasanya kan? Lemas dalam lautan maklumat. Bila kita tengah buat kajian atau siapkan projek besar, sumber-sumber tu makin lama makin banyak sampai kita pun pening dan hilang fokus. Okey, sinilah masalah utama AI yang biasa kita guna. Kebanyakannya dilatih guna data daripada seluruh internet. Jadi ada risiko ia bagi maklumat salah atau apa yang orang panggil halusinasi. Tapi Notebook LM ni lain. Ia adalah AI yang grounded. Maksudnya, ia hanya bekerja dalam kotak pasir yang selamat yang isinya cuma sumber-sumber yang anda bagi. Jadi, bayangkan ia macam pembantu penyelidik peribadi anda sendiri. Jom kita tengok macam mana ia berfungsi. Senang cerita, Notebook LM ni satu aplikasi AI daripada Google Labs yang belajar hanya daripada bahan yang anda muat naik. Fikirkan saja nak, setiap jawapan, setiap ringkasan atau idea yang ia hasilkan, semuanya 100% berdasarkan dokumen dan nota anda. Tak ada campur tangan dari sumber internet luar langsung. Dan nak guna pun senang gila. Langkah 1, muat naik sumber-sumber anda. Dokumen ke, nota ke, apa-apa je lah. Langkah 2, tanya apa-apa soalan yang anda nak. Dan langkah 3, terus dapat jawapan, siap dengan petikan terus dari sumber asal. Jadi senanglah nak semak balik fakta. Jadi, apa hasilnya? Ia boleh ubah semua maklumat yang berserabut tadi menjadi sesuatu yang sangat jelas dan mudah untuk difaham. Sebabnya, ini bukan sekadar chatbot biasa. Anggap ia sebagai satu ruang berfikir digital. Ia tolong anda berbuang dengan sumber-sumber anda sendiri. Tujuannya bukan setakat nak rikaskan, tapi nak bagi anda faham dengan lebih mendalam. So, apa je yang anda boleh buat dengan benda ni? Hampir apa sahaja. Suruh ia buat ringkasan, sediakan draft untuk slide pembentangan, susun data dalam jadual, buat senarai soalan lazim, malah ia boleh hasilkan skrip untuk taklimat audio. Memang fleksibel. Dan inilah yang membawa kita kepada idea yang paling power sekali. Notebook LM ni bukan sekadar alat. Ia adalah rakan berfikir anda yang baru. Selalunya kita ni terperangkap dalam fasa kumpul maklumat je, kan? Notebook LM ni pula, ia tolak kita untuk mula menghubung kaitkan maklumat tu. Ia macam kanta pembesar yang tunjukkan kita kaitan-kaitan tersembunyi antara idea yang mungkin kita terlepas pandang sebelum ni. Jadi, soalan terakhir untuk anda, agaknya apa lagi idea-idea hebat atau kaitan-kaitan menarik yang tersembunyi dalam semua nota dan dokumen yang anda dah kumpul selama ni? Notebook LM dah sedia untuk bantu anda temukannya.